Maaf tau, tadi video saya terputus. Bukan sebab memori penuh. Sebab tadi ada apa tak, orang hantar barang. Jadi saya tutup video lah. Okay. Kan saya dah tahu dah cara nak edit video. Nanti korang cuba tengok video saya guna Atomic Astra. Nanti saya boleh edit. Boleh tamat lah sudah. Okay. Aduh, dia langgar lagi. Ambil ni Kinjo. Kita memang tak. Alamak, bahaya ni sebab Astra tak ada perisai. Ambil ni. Ui, nasib baik tak kena. Ya, rasa ini. Aduh. Tidak. Sempat. Rasakan ini Kinjo. Sekarang Kinjo pun mati. Okay. Ambil ni Kinjo. Semoga Kinjo mati terus. Ya. Mati. Okey, kita akan lombaltan. Sekarang ini part terakhir. Habis ini kita akan buat video battle mode. Yeay, part terakhir. Okey. Rasakan itu. Dia biasa dia elak, kenapa? Awal-awal dia tak serang Ambil ni. Yeay, part terakhir. Okay. Rasakan ini. Sepui kena anu dia. Tak, tadi bagi saya nampak Tadi saya nampak macam anu dia pecah tadi. Bukan pecah. Tak apalah, lupakan saja perkataan saya. Rasakan ni, Baltan. Okay. Okay, kalau macam tu main dia. Tapi memang boleh perisai. Ambil ni. Ya. Tak sempat nak hilang dah kena sepak. Sekarang kita ke sepak alien Baltan. Ya. Rasakan ini. Pecah kena sepak. Okay, kita panggil kapal terbang. Aduh, tengok. Maka dapat serang saya. Okay. Baltan kecil. Tadi nampak patut rupanya tembak tu Baltan kecil. Jadi dia minta tolong kat Baltan tapi version kecil punya. Tu dia tembak. Bagi saya yang paling susah tu Baltan Ultraman Fighter Evolution 3. Kalau Baltan kat Ultraman Hayata atau Fighter Evolution 2 senang lah. Ni agak kambing sikit. Agak kambing. Okey. Kita akan tamatkan ini dan kita akan lanjutkan ke battle mode. Rasakan ini. Serangan pamungkas Astra. Panggil abang. Bye bye alien Bye bye alien Baltan. Yeah. Dan besok kita akan guna Ultraman Hayata. Sebab masa saya buat video pengambatan 10 kota, kuasa Ultraman Hayata lebih daripada 4. Jadi kita akan cuba. Okay guys, video kita sampai sini aja. Okay lah, bye bye.